Masa Datuk Seri kena dakwa kes liwat, apa pok-pok walajib ni tak pernah kata dekat kita dengan Datuk Seri? Apa kata dekat Datuk Seri kaki main apa kata dekat Datuk Seri kaki balai. Tak ada siapa pun di antara kita ni yang trigger berlebih-lebihan macam mana mereka trigger dengan apa yang YB Yobin kata pada hari ni. Nak menjaga sensitiviti apa? Penyamun kalau kata kena tangkap, kita nak kena jaga sensitiviti penyamun tu. Alah, kita kena bersolidariti untuk orang yang salah. Kepala otak amal makruf nahi mungkar. Mahkamah dah kata jatuh kesalahan salah ha. Pasal apa pula bila orang tu dah dijatuhkan hukuman, kita tak boleh nak memperakui dia tu bersalah? Orang yang di luar daripada mahkamah, rakyat ke, parti komponen ke, tak boleh kata yang kawan tu bersalah. Orang yang betul kata orang salah, jadi salah pula pada hari ni. Sebab kononnya tak menjaga sensitiviti sesama komponen perpaduan. Toya rambah. Amal makruf nahi mungkar. Betul tetap betul, salah tetap salah. Tak kisahlah sama ada Perdana Menteri ke, mantan Perdana Menteri ke, kalau dah didakwa dan disabitkan bersalah lah. Yang menunjukkan bahawa kerajaan pada hari ini tak ambil tindakan populis. Tak ada campur tangan eksekutif dalam badan perhakiman. Sebab apa tak ada campur tangan eksekutif? Kalau ada campur tangan eksekutif dalam badan kehakiman pada hari ini, nescaya Datuk Seri Najib Razak dah dapat lah pengampunan dan tahanan rumah. Kalau kita tengok titik pola pemikiran orang politik, kena tolonglah Najib. Sebab apa? Dia ada pengikut, dia ada pengaruh. Dan kalau kata PMX pada hari ini perlukan pengaruh, terlalu terdesak untuk nak menang PRU16, kita akan tolong Najib untuk dapatkan addendum tu dan juga tahanan di rumah. Sebab apa? Sebab kita perlukan puak-puak ni untuk sokong kita. Tapi kerajaan pada hari ni tak buat benda tu. Yang saya pelik ni, ada geng-geng, orang kata geng-geng sayap kerajaan juga, kawan-kawan kita. Oh, kononnya tak menjaga sensitiviti. Orang parti pula, orang PKR pula bercakap mengalahkan orang PKR yang dulu ni, yang asal bukan UMNO. Sekarang ni jadi cyber troopers, tak tahu baru daftar berapa hari jadi ahli. Hari ni dah boleh pandai-pandai bercakap. Oh, jangan tegung sangat. Barisan Nasional ni kena jaga kepala otak hamba. Hampa ni pun bukannya dulu duduk dalam parti, hampa baru masuk, baru jenguk dalam parti 2-3 hari. Hanya disebabkan lontaran-lontaran macam ni, semuanya dah trigger, dah tiupkan api-api, kononnya nak jadi pembangkang. Hampa nak apa sebenarnya? Hampa nak Anwar Ibrahim pi campur tangan, pi tolong Najib? Yang tu yang hampa mau? Dan peringatan untuk orang-orang macam Akmal Saleh. Hoi, UEC dulu pun ada dalam manifesto Najib Razak yang cakap. Tengok video ni. I can confirm you that the recognition of UEC is part of Barisan Nasional Manifesto. Kan? Tapi hang tak cakap pun, hang tak balas pun, hang tak kata apa pun. Tak payahlah duk jadi api dalam skam Akmal. Perangat sangat nak tunjuk ke orang kata hang ni yang terpaling nasionalis. Hang ni tak tahu mana pun, Orang Malaysia ni, masyarakat Malaysia ni dah kenal dah siapa dia Akmal Saleh. Buat rakyat mudah. Yang betul kata betul, yang salah kata salah. Sebagaimana kita tak pernah marah pun penyokong-penyokong Najib Razak duduk di depan mahkamah untuk bagi sokongan dekat Najib Razak, macam itulah juga puak-puak walajib ni tak ada hak pun untuk nak marah orang yang kata Najib bersalah sebab mahkamah jatuhkan benda tu dia salah. Apa siapa yang hampa nak trigger lebih-lebih? Geng-geng UMNO ni siapa hampa nak trigger lebih-lebih? Hampa nak trigger lebih-lebih pasal hampa nak dia keluar. Hampa sendiri pun tak ikhlas pun berkawan dengan kami. Hampa pun tak pernah ikhlas pun untuk berada di bawah PMX. Pasal itulah hampa lebih-lebih sangat. Kalau rasa tak boleh sangat terima reform dan juga tak ada dah langsung prinsip amal makruf nahi mungkar di hati, buat geng-geng walajib ni, keluarlah daripada kerajaan perpaduan. Keluar.
Tak payah duk seru-seru, duk hasut orang semua. Oh, kita keluar lah, geng-geng UMNO ni dah kena tipu. Keluar, kita semua ramai-ramai keluar daripada parti, daripada kerajaan perpaduan. Hampa keluar dulu. Kalau nak sembang akan masalah lah, keluar dulu. Sembang lah. Hang pun tak berani keluar, hang sembang lah. Kita akhiri tahun kita dengan keadilan ditegakkan. Takkan tak boleh nak celebrate. Kalau harap dekat puak-puak walajib ni